Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Life. Kawan-kawan, selamat pagi. Kak Nur nak sarapan. Ni Kak Nur makan makanan rare ya. Sekarang kalau ikutkan bulan dia. Ada bulan makan kuih ni, kuih cang. Ini kuih cang ya. Kuih yang dibalut dan dibuat daripada pulut yang dibalut dengan daun buluh. Ni Kak Nur tak beli, Kak Nur buat sendiri. Resepinya ada kawan-kawan, nanti kawan-kawan boleh tengok ya. Kak Nur ada share. Sebenarnya ada versi ayam, yang ni versi daging. Sebab yang ni versi halal. Okey. Selalunya kuih ni orang-orang Cina yang buat. Jadi memang kita tak boleh makan sebab dia letak yang tu. Jadi Kak Nur kebetulan boleh buat, dan Kak Nur belajar dengan jiran Kak Nur yang juga orang Cina tapi mualaf lah. Jadi kami dapat makan, dan setiap tahun memang dia buat. Kalau raya memang ada. Kak Nur belajar bertahun juga. Okey, kita tak nak cerita pasal panjang sangat pasal makan ni. Nanti kawan-kawan boleh tengok videonya. Kak Nur sambil makan ni, Kak Nur nak cerita dan Kak Nur janji dengan kawan-kawan. Kisah Kak Nur hari ni, cerita Kak Nur hari ni, iaitu macam Kak Nur janjikan, Kak Nur cerita setahun makan ubi kayu. Okey, sebelum tu Kak Nur nak disclaimer dulu, cerita ni hanya cerita sebahagian daripada kehidupan yang pernah Kak Nur alami, bukan untuk cerita macam ada niat apa-apa, tak. Kak Nur hanya berkongsi cerita yang Kak Nur pernah alami sebelum kawan-kawan tengok Nur Aini Carry sekarang. Okey. Dan Kak Nur bersyukur sebab dia beri peluang untuk merasai kehidupan sebegitu untuk menjadikan Kak Nur lebih kuat. Betul tak? Okey. Cerita ni bermula sebelum tu, bismillah. Ketika Kak Nur berusia 14 tahun. Kak Nur Kak Nur sekolah tingkatan 1 setahun. Okey, lepas tu Kak Nur terus ikut ayah. Masa tu nenek dah marah-marah sebab Kak Nur tak sambung sekolah. Dia marah dekat ayah lah. Dia kata kenapa tak sekolahkan terus, sebab keadaan masa tu ekonomi memang tak berapa cantik. Ayah Kak Nur dia mandu estate ya, mandu estate yang jaga pekerja-pekerja dia lah. Ada juga di kalangan saudara Kak Nur, pakcik Kak Nur pun ikut dia sekali, yang dia jagalah. Maksudnya mandu ni kan dia round, dia cek buah, lepas tu pagi-pagi dia akan buat hantar report ke manager dia apa semualah, kerani apa semua. Semua dia catat tu. Pada ketika itu ekonomi memang teruk lah ketika itu. Jadinya sebelum tu ayah duduk dekat estate lah, ada rumah estate, diberi rumah sebenarnya, tapi yelah orang kampung kan biasa, dia jadi tak selesa. Jadinya ayah keluar daripada rumah estate tu, terus duduk kampung. Kampung bukan kampung yang sekarang tau, Kumbas Sungai Kurau tu bukan. Ada satu kampung lagi sebelum Sungai Kurau tu dibangunkan. Ada satu kampung dipanggil Sungai Kokoh. Kampung ni memang hampir dilupakan, tapi bagi Kak Nur yang pernah duduk situ dan merasai kehidupan di situ, semua ingatlah kampung tu, dia panggil kampung Sungai Kokoh. Tapi kampung tu lah diambil beli oleh pihak estate dan ditukar kepada kampung yang ada sekarang, yang Kak Nur selalu balik kawan-kawan tengok tu. Itu kampung yang terbaru sebenarnya. Baru tak baru pun dah hampir, Kak Nur rasa dah 30 tahun juga, sebab Kak Nur sebelum kampung tu dibina, Kak Nur dah belum kahwin lagi, kampung tu dah ada. Okey. Di situ di kampung Sungai Kokoh tu, kami duduk di situ, ada rumah atuk lah. Kita jaga kebun juga sikit, ada kebetulan ada kebun, ayah juga ada. Masa tu ada bela kambing kan, Kak Nur lah yang menjaganya masa tu. Okey. Pada tahun itu gaji ayah hanya, Kak Nur tak tahu gaji estate, gaji seorang mandu masa tu rasanya okey lah kan, gaji mandu selalunya okey lah. Cuma masa tu setelah dipotong-potong semua, gaji ayah tinggal RM80. Bayangkan
ayah masa tu hanya ada Kak Noh. Lepas tu adik Kak Noh lah. Sebanyak adik Kak Noh yang lelaki apa semua tu, adik yang bongsu duduk dengan nenek. Adik Kak Noh lelaki tu dia suka ikut saudara-saudara, bapak-bapak saudara yang lain pergi menjaring apa semua kan. Jadi dia duduk di pot kelang. Kadang-kadang je lah dia ikut macam tu. Tapi Kak Noh memang ikut ayah. Okay, masa tu penduduk kat situ ramai lagi. Kita meriah lah kita pergi bersama kan. Sampai satu tahap kebetulan ayah ni rajin tau. Dia balik daripada kerja dia tu dalam pukul 4.30 atau pukul 5, dia akan menyangkul kat belakang, dia tanam banyak, rasanya dalam lebih kot setengah ekar tu ubi saja dia tanam. Ubi. Sebab tanam lain tanah tu macam tak sesuai. Sebelum tu dia tanam padi huma. Padi huma boleh lah kan. Tapi lepas tu dah tak boleh, ayah cangkul setiap hari dengan mak. Lepas tu dia itulah tanam ubi seluas-luasnya. Masa tu masih okey lagi. Okey. Ayah masih boleh lagi kerja, masih boleh lagi rezeki tu ada lah. Walaupun kadang-kadang ayah orang kata dia berhutang juga kan. Tapi dapat gaji dibayar. Lepas tu keadaan mula teruk. Dah tak ada beras. Ayah hanya beli beras untuk bagi makan adik. Kebetulan masa tu ayah dah ambil anak angkat satu perempuan. Lepas tu ada adik yang Kak Noh dari mak tiri tu, ada satu. Masa tu umur dia lebih kurang dalam 2 tahun macam tu kot. Dia perlukan susu apa semua kan. Jadi dia pun susu hanya susu pekat manis tu aja. Dulu Cak Junjung tu kan memang boleh untuk budak makan kan. Budak minum. Susu Cak Junjung, Just Lady tu boleh untuk budak minum. Kita bagi minum tu, kita bancuh setakat gini, lepas tu air penuh kan. Budak ada rasa lah, bukan manis sangat. Boleh ketika itu boleh ya budak. Belum ada susu tepung zaman tu. Hanya ada susu lalat. Suka pula dia. Ada di kedai. Jadi macam tu lah struggle-nya kami Kak Noh. Adik kebetulan masa tu kadang balik kan. Kita masak nasi tu mula-mula campur nasi dengan ubi. Okey, campur nasi dengan ubi. Kita masak lauk tu kita tak payah fikir sebab lauk kita boleh cari apa semua kan. Kalau orang asli ni ada beras, ada garam, ada kopi, ada gula, lain settle. Minyak semua tu settle lah. Yang lain semua settle. Dah tak perlu lagi nak fikir pasal lauk semua. Ada asas tu dah boleh. Lepas tu mak cakap lah, masak nasi tu 1 pot dia kata. Letak ubi 1 mangkuk macam tu lah. Kita lebih banyakkan ubi daripada nasi. Tapi sebabkan ayah tu kerja tu, kadang dia tak tahan ubi kan. Jadi ayah hanya ambil nasi. Ubi dia tak ambil. Jadi ubi tu Kak Noh lah makan dengan adik kan. Adik yang kecil tu terpaksa diselang-seli dengan, sebab yang tu tak apa, dia bagi susu kan. Tapi adik yang ni dia bagi, kadang bila sampai ke satu tahap kita terpaksa bagi kanji dekat dia. Masa tu zaman tu memang zaman yang susah lah. Ini bukan cerita pasal aib keluarga ya, itu pengalaman kita. Kak Noh tidak pernah mengalahkan keadaan itu sebab Kak Noh mensyukurinya, sebab dengan cara itu dan kehidupan ketika itu menyebabkan Kak Noh jadi yang sekarang. Berfikiran lebih tenang, berfikiran lebih terbuka dan tanpa menyalahkan keadaan. Itu pesan pertama Kak Noh lah. Tak ada niat nak ayah dia tak. Sebabnya memang tak ada pilihan ketika itu. Okey, ekonomi masa tu memang teruk. Sebab masa tu rasanya Malaysia pun dilanda masalah ekonomi. Memang masa tu kelapa sawitnya teruk, apa semua. Memang teruk lah ketika tu. Jadi dia mempengaruhi gaji pekerja-pekerja yang lain. Sambil tu ubi tu lah. Ubi rebus, ubi kayu, ubi bakar, ubi goreng. Lebih banyak ubi rebus lah. Sampai ke satu tahap beras hanya diberi pada makan nasi, hanya diberi pada adik yang kecil, yang 2 ni. Mak sesekali lah, sebab dia pun tak boleh kan. Kak Noh fully dengan adik Kak Noh yang besar fully makan ubi kayu. Sebab kita tahan kan. Tapi kawan-kawan, anak-anak remaja umur 14-15 tahun, kawan-kawan fikir kan, memberontak dia tu ada. Tapi kita tak ada pilihan, asyik makan ni je. Untungnya masa tu ada toki ayah ni, dia bagi daging tin.
babi tu banyak berkotak-kotak. Kadang kita buang air dia punya sup tu, kita ambil isi, kita buat sambal. Kadang kita masak sekali dengan ubi tu. Tuang dalam tu, ubi rebus tu masak sekali. Macam tu. Ikut ikhtiar kita lah. Kalau tak, Kak Noh dah bosan sangat, Kak Noh tumbuk sambal, buat ubi goreng. Ubi goreng, ubi tu rebus dulu, lepas tu baru goreng. Goreng pun minyak sikit, dia minyak kena berjimat-jimat ketika tu. Kan? Ambil tu makan lah kawan. Sebenarnya bercerita, tak boleh nak makan-makan pun. Sebab sekarang kita nak makan mulut bunyah kan. Jadi, ketika tu dah memang ke satu tahap yang memang tak boleh lah. Pakcik Kak Noh yang bongsu tu, adik ayah yang bongsu, mula bagi cadangan pada abang dia lah. Sebabnya dah hampir setahun ni kita makan. Bayangkan berbulan-bulan tu makan ubi kayu, berjuling je mata kita kan kawan. Cuma pakcik ni dia kerja sawit juga. Lepas tu bila free dia ke laut. Ayah dia tak ada pilihan sebab dia tak boleh nak pergi ke laut sangat. Cuma bila sesekali tu hujung minggu tu dia kata jomlah kita cari duit sikit. Dia pergi cari ketam, cari seafood kan. Sebab dia kerja 8 sampai 5 kan, 9 to 5. Jadi 8 to 5, jadi dia tak boleh kerja macam orang lain, macam adik-adik dia yang lain lah. Jadi bila dapat tu ikan, yang anak-anak ikan tu buat lauk. Yang besar-besar tu ayah jual untuk tampung duit makan. Macam tu lah. Tapi beli beras pun hanya pakai, masa tu zaman pakai gantang. Pakai gantang. Kadang setengah gantang, satu gantang. Macam tu lah. Kan pakai kati lagi masa tu kan. Jadi macam tu lah rutin. Kak Noh makan ubi sampai dia juling macam tu. Kentut pun mungkin dah bau puak. Memang dah teruk dah ketika itu. Sampai ke satu tahap, masanya dah dekat ujung tahun. Ayah kata dah setahun kita makan ubi kayu ni. Gentung kita ni, dia kata. Berangin perut katanya. Kita tak boleh duduk kampung dah katanya. Susah, duduk kampung ni susah. Memang betul, sebab kita nak jual apa-apa pun jauh. Kan, nak kena hantar. Kita nak kena hantar, toki tak datang kat kampung tu. Sebab kampung tu jauh daripada tu kan. Dan ketika itu, kampung tu dah ramai juga yang meninggalkan kampung tu. Diorang dah ke Port Klang, ke Tanjung Harapan. Tama pun Tanjung Harapan kan. Mereka banyak yang dah mula-mula dia orang ulang alik. Lepas tu dia orang mula dah menetap ke sana. Sebab satu, hasil tangkapan mereka senang dijual. Sebab tak perlu cari toki cari kita. Jadi harga pun okey masa tu kan. Ada yang pakcik tu dah beli bot kan, beli sampan. Dia dah hasil duit dia menangkap tu, dia boleh beli bot dan bayar bulan-bulan dengan toki dia. Jadi ayah pun terpanggil lah untuk itu. Bayangkan masa tu ayah kata besok kita nak pindah Port Klang. Ayah berhentilah, dia kata. Ayah settlekan semua, dia berhenti kerja dia. Semua orang terkejut. Tapi ayah kata ayah dah tak boleh dah duduk kampung ni. Kalau tak nanti anak bini aku mati kelaparan katanya. Kau makan ubi bertahun-tahun katanya. Jadi ayah punya kambing tu ayah serahkan pada kawan dia. Dan suruh kawan dia handle lah. Sebab itu memang dia share dengan kawan dia. Tapi dia tu handle. Suruh handle semua. Kami tinggalkan kampung tu. Kebun semua tinggal. Kebun ada tanam macam cempedak, pokok kopi macam tu lah. Memang nekat tinggal. Nanti kita sesekali balik lah kata ayah kan. Sebab masa tu mendiang atuk dah tak ada. Nenek ikut pakcik yang nombor 3 rasanya. Ikut sekali ke Tanjung Harapan. Jadi semua pindah. Kak Noh masa tu pakcik dia hantar dulu isteri dia ke rumah kampung isteri dia. Dia balik ke Tanjung Harapan dulu. Sebab masa tu belum lagi lah. Sebab dia kena hantar isteri dia balik kampung dia dulu di Sungai Bumbun. Okay. Kami masa tu kemas, ayah kata bawa barang-barang utama saja. Macam baju, periuk, belanga, apa semua sikit, pinggan mangkuk sikit. Sebab sampan kami kecil je. Masa tu Kak Noh dengan adik, maknanya bertiga kami anak. Kak Noh masa tu badan kecil je kawan-kawan. Lepas tu mak Kak Noh, pakcik Kak Noh ni jadi satu bot dalam berenam. Berlima. Berenam lah dengan pakcik kan, pakcik bongsu. Tahu kami tak ada enjin. Tak ada enjin masa tu.
ayah kata, cakap kat pakcik, dia kata sekarang ni musim angin cantik, dia kata. Kita boleh bergerak. Kita gerak ketika air pasang. Air pasang maknanya angin tu elok. Sebab orang memang nelayan kan. Jadi dia tahu air arus tu ke mana. Okey, pakcik kata, kita bawa barang cukup-cukup je. Saya pun bawa baju saya je katanya. Sebab isteri dia dah hantar ke balik kampung mak dia kan. Nanti bila dah saya stabil baru saya anulah, dia kata dia ulang-ulang aja balik kampung isteri dia. Kami naik bot masa tu. Adik Kak Noh yang nombor 2 tu dah awal-awal ikut pakcik, ikut Pak Long Kak Noh, dia pergi dulu. Maknanya dia memang dah selalu berulang-alik gitulah. Dia pun sekolah hanya darjah 6 aja masa tu. Itu pun on off aje. Sebab nak ke sekolah dari kampung tu, nak ke sekolah jauh. Lepas tu biasalah kan, kampung kadang-kadang kita diejek-ejekkan. Kampung yang mundur-mundur ni selalu diejek-ejek sampai sekarang ada aje. Kadang-kadang berlaku benda tu kan. Bila dah tu kita bot, Kak Noh kata sampai ke Port Kelang ni. Sebab naik bot kita memang lalu lautan besar tu ke Port Kelang. Kak Noh fikir ini sampai ke kita naik layar ni. Budak kan umur 14 tahun. Dia kata, kau duduk tengah-tengah, kau jangan goyang-goyang katanya. Nanti kan bot tak boleh nak lalu tu. Pasang layar, dia pasang layar tu layar biasa je. Kak Noh pun dia buat rasanya dah ada canvas apa benda macam tu lah. Dia letak, mula-mula dayung dulu, pakai dayung gini kan. Mula-mula ayah dulu kayu sampai ke muara, sampai kat laut terbuka tu yang kawan-kawan tengok selalu Kak Noh pergi tu kan. Yang tu terus ke depan, dah antara laut tu dah nampak. Sebab laut dulu tu kan tak ada pembangunan apa-apa macam sekarang, betul tak? Di luas gitu dah sampai agak-agak dekat tengah. Pakcik kata, bang, dah boleh ni bang, Idri. Dah boleh pasang ni bang, angin cantik ni bang. Buka layar tu, weh, laju kawan-kawan. Laju. Kak Noh rasa 40 dia kot, 40-50 macam tu. Laju kawan-kawan, laju sebab kami bot tu selancar. Bot tu dia jenis golek bulat, jadi dia laju. Kau jangan gerak katanya. Pakcik pun jaga, ayah jaga dia punya handle lah, letak kayu apa tu untuk handle arah ke mana kan. Dia letak tu, dia jagalah ke kanan ke kiri ke kan. Pakcik jaga layar. Dia tengok angin, bila angin tu kuat dia tarik gitu kan. Ayah jaga apa? Lalat. Jaga orang tengah sedap bercerita, kacau. Tak tarik gitu kan. Kak Noh dalam hati, hebat juga. Budak kan umur remaja. Laju lah kata, laju. Kawan-kawan bayangkan, sampai kat rumah atuk mak pada mak tiri Kak Noh ni, mak ayah pada mak tiri Kak Noh ni, hanya pakai layar tu je. Pakai layar itu saja kawan-kawan. Sampai ke Port Kelang. Bayangkan, Kak Noh rasa perjalanan kami tu daripada, kalau ikut bot laju, dalam setengah jam sampai. Dalam setengah jam sampai daripada kampung Kak Noh sekarang ke Port Kelang tu setengah jam. Kalau bawa bot laju. Pakai layar ni kami sampai dalam 1 jam lebih, dekat 2 jam. Tapi lancar. Ketika tu kapal tak banyak macam sekarang. Sekarang kapal lalu ombak tak cakap. Elok je. Pakai layar tu tarik. Laju kawan-kawan. Jangan kata tak laju. Jadi sampai di situlah. Setelah tu sampai, diorang kata, kalau kan layar je. Kami sampai situ semua dengan lancar sampai. Sebab kami pergi pagi sampai dalam pukul 10-11 macam tu. Pukul 10 begitu. Bermulalah kehidupan kami berpindah ke Port Kelang. Sejak itulah dah pindah ke Port Kelang. Lama jugalah di Port Kelang sebenarnya. Di Tanjung Harapan tu, kalau orang-orang Tanjung Harapan ada perkampungan orang asli kan. Kak Noh di situ. Okey. Ayah mula-mula menumpang dulu dengan nenek, mak ayah pada mak tiri Kak Noh. Lepas tu ayah buat rumah sendiri. Kak Noh pun duduk dengan ayah. Kak Noh duduk dengan ayah lebih kurang dalam 1-2 tahun kot. Lepas tu Kak Noh ikut pakcik Kak Noh yang nombor 3, yang nombor 4.
Lepas tu Kak Noh balik kampung. Bermulalah kawan Kak Noh jadi penari apa semua tu kan. Ketika itu. Sebelum kejadian itu. Bayangkan peristiwa itu menyebabkan Kak Noh jadi macam ada pengalaman kan. Macam mana kita nak struggle setahun makan ubi kayu macam macam-macam bentuk. Bakar ada, rebus ada, digulai ada. Sampai dah rasanya tengok pucuk ubi tu pun rasa macam lawyer dah. Daripada pucuk kita makan kan. Kadang kita ulam, kadang kita goreng, kadang kita masak lemak. Macam-macam kawan-kawan. Dicabut sekali kan. Begitulah kawan-kawan. Itu kisahnya. Setahun makan makanan itu. Sampai lama jugalah. Tak nak makan ubi kayu. Setelah pindah ke Port Klang, alhamdulillah. Rezeki ada. Ayah pun dah mula tu kan. Ayah pun kerja laut. Lepas tu ayah pun kerja dekat yacht club. Jadi pembersih bot daripada keluarga Sultan Selangor. Kalau orang Port Klang tahu yacht club tu, ayah pernah kerja di situ untuk basuh-basuh enjin apa kapal apa semua kan. Ya kat situlah dia lepak kat situ. Sambil-sambil dia jadi nelayan juga. Okey, itu saja kisah Kak Noh setahun makan ubi kayu. Jadi itu yang mengajar Kak Noh ertis bersyukur. Dan bila kita ikhlas menjalaninya, walaupun ada sedikit merungut, tapi kita bersyukur, jalannya pasti ada. Okey? Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Sambung makan kawan-kawan.